Saya nak bagi dia mystery gift. 5 orang je yang terawal. Tak sempat, dah hujan. Kau tak sempat kemas. Up. Alright. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehobi. Bersama kami AE Camping Fishing bersama menyatu dengan alam. Nikmati semua. Together we unite with nature. Under the stars, shining so bright. Laugh and cheer, hearts full of joy. A camping fishing, we feel alive. Api unggun. Allah Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Okay guys, alhamdulillah hari ni kami berkesempatan lagi untuk kita melakukan trip lah. Melakukan trip selama 1 malam je. Kebetulan sekarang ni cuti Wesak. So Isnin kita cuti. Hari ni hari Ahad. Hari ni hari Ahad Yes. So hari ni hari Ahad. So kita dapat 1 malam je. 2 hari 1 malam 2 hari 1 malam. Dan alhamdulillah kali ni kami akan pacak dekat area pantai pula. Pantai. Yes. Pantai mana? Pantai mana nanti kita reveal lah. Stay tune lah. Tapi sebelum tu guys, bantu kami subscribe channel ni, like, komen, okay, supaya kita boleh berinteraksi. Okay, berinteraksi secara dua hala dalam alam maya. Okay, hari ni kita nak cuba sesuatu kelainan. Apa kelainan tu? Kita nak mempelbagaikan penggunaan dan cara setup Kudi 8 Pro. Tapi disclaimer bukannya lahir daripada idea kami direct lah. Kami pun jumpa dekat media sosial juga. Ada yang tengok dekat video-video, ada orang buat setup macam tu. Mungkin kita akan improvise. Sama ada setup tu okey ke, tak okey ke, cantik ke, tak cantik ke, daripada ventilation ke macam mana ke apa semua, kita cuba. Sebab tu kita pilih pantai, sebab pantai kan normally angin kuat. Kita tengok dia boleh bertahan tak setup tu dengan setup yang kita nak buat tu dengan keadaan alam tu. Sesuai atau tidak. Apa-apa pun, kita nak drive dulu. Ini pun dah lewat sebenarnya ni. Nanti kalau lewat adalah 1 malam, lewat nanti kan dapat setup je, tak dapat menikmati alam pun. Tak ada apa-apa. Jom kita bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita dah sampai. So pantai yang kita orang cakap tadi tu ialah di Village View Camp. Salah satu campsite yang ada dekat sepanjang pantai Kampung Punggai. Kita dah sampai. Kita nak terus setup. Macam mana kita buat eksperimen tadi yang kita cakap nak buat eksperimen tu, nak buat new setup menggunakan Kudi 8 Pro. So kita tengok Kudi 8 Pro ni dia boleh divariasikan atau tak. Betul. Okay. Kalau boleh, bolehlah. Kalau tak boleh, padan muka kami, kita kena tukar lagi setup lain. Okey? Betul. So, tanpa membuang masa lagi, tanpa melengahkan pacak, jom kita masa. Jom. Alright.
Macam apa yang saya cakap tadi, kita nak buat sikit eksperimen tentang Kudi 8 Pro ni untuk kita pelbagaikan, memvariasikan lagi dia punya cara setup dengan Kudi 8 Pro ni lah. Saya punya eye migraine, okey. Macam apa yang korang boleh tengok, sekarang ni pantai sebelah sana tau. Okey. Itu pantai. So itulah view pantai. Okey. Okey, so sepatutnya pintu kat sini kan. Sepatutnya pintu kat sini tapi tak. Ni punya window lah. Window tingkap dia. Okey. Pintu sebelah sini. So kita buka dia macam melebar macam tu. So nanti atas ni kita akan buat dia punya flash sheet. So flash sheet ni nanti ada lain sikit cara setup dia. Ini kita nak eksperimen, saya pun tak tahu. Mungkin akan banyak try and error lah. Okay. So sekarang ni kita nak setup dulu dia punya ni flash sheet dia sebab panas terik gila ni. Sekarang dalam pukul 2.25. Kau-kau punya panas. Okay, jom. One hour later. Okey korang, pasal jam jugalah nak buat benda ni. Rumit juga. Nak perang dengan angin lagi. Nanti kita tunjuk full setup, okey? Okay guys, so eksperimen nampak macam berjaya lah. Tapi tak pastilah sama ada bertahan atau tidak. So setup dia macam ni lah. Macam okey tak? Style lah. Ini pun sebenarnya bukannya idea kita orang yang, bukan idea sendirilah. Maksudnya ada je dekat media sosial, cuma kita orang tak pernah try. So kita nak tengok kat Kudi ni, dia boleh dipelbagaikan tak buat macam ni. Nampak macam okey lah. So ni dia punya raincoat lah sebenarnya. Raincoat dia kan, raincoat dia kan belah tepi tu dia ada lagi panjang, boleh menutup ke bawah tu kan. So itu yang kita gunakan, yang ni. So ni untuk kalau hujan lah, hujan, so ayah akan pelakot sini. Belakang tu tambah pole untuk pegang dekat belakang. Okay. Ni kita nak siapkan kemas semua sekali, nak setup, nak mendekor lagi. Okey, sebenarnya ni bahagian tingkap. Tapi kita nak cuba kelainan. Kita nak explore apa yang boleh buat dengan tank Kudi ni. Kita nak jadikan tingkap ni sebagai pintu. Tengok boleh ke tak? Okey, ni rahsia. Macam mana kita nak jadikan tingkap ni pintu? Jom. Okay, kalau korang nak tahu, setiap tank Kudi dia tingkap dia bercabut. Kita test dengan ni. Dia ada zip. Macam ni je. Okey. Kasih juga. Okey, so kita gulung ni lah. Dia macam kalau korang bosan kan kuat ikut pintu, kuat ikut tingkap. Boleh je kita buat dia. Alright guys, so inilah dia final setelah semua siap setup. Okay, so dalaman dia macam ni je. Macam biasalah, katil dan tilam. Tapi simple lah. Dalam ni dah dekor-dekor dah. Okay, macam ni. So ni kat belah luar. Macam ni setup dia, tempat masak. Macam ni je. So dengan yang kat luar tadi tu lah. Sekejap kasih slipper sekejap. Okay. Macam ni lah. So konsep dia ada guna, kalau saya pakai 6 pole. Okay, kalau yang lain yang saya tengok sebenarnya ada 4 pole. So 2 pole sebelah sini depan belakang. Okay, jadi macam dia punya awning ni. Lepas tu yang ni dia punya, yang ni utama lah. 2 juga kerana kira yang paling tinggi ni. So kalau air, mungkin air tu mengalir dengan cantik lah. Okay. So dekat belakang tu pun ada 2 lagi pole belakang tu. 2 pole. Selalunya orang pakai belakang tu dia tak letak pole, dia terus tarik ke bawah. Tarik tali ke bawah ke tanah terus. Okay. So yang tengah ni dia punya ni lah. Okay, yang tengah ni untuk air mengalir kalau hujan.
So kebetulan sekarang ni mendung kat atas ni. So kalau hujan so kita boleh tengoklah keberkesanan setup macam ni. Kalau ikutkan tadi angin ada juga kuat. So kalau daripada segi angin, alhamdulillah dia berjaya. Dia berjaya untuk menahan kekuatan angin tu. Tapi untuk hujan kita tak pasti lagi hujan macam mana. Okay. Hujan tak pasti sebab yang saya risaukan sebab dia depan belakang okey. Cuma yang belah tepi-tepi sini ni, belah tepi ni dia tak ada awning kan. Tak ada awning. So yang belah depan ni takut common area ni takut air kalau hujan datang daripada sini ke, datang daripada tepi sana ke, kena lah. Tapi kita tengok dulu nanti macam mana keberkesanan dia. Okay, kita akan reviewkan kebaikan dan juga keburukan dia kalau setup macam ni. Okay, so ni sebenarnya pintu depan tau ni. Okay. Mana yang pakai kudi dia tahulah kalau yang jenis macam ni ada dia punya zip ni. Ni untuk awning dia lah ni. Ni pintu depan sepatutnya. Ni pintu depan, belah sana pintu belakang, kanan kiri dia tingkap lah. So tingkap di sini. Oh ya, sikit tips. Ini pun saya dapat daripada member juga, member kampus yang dah asli lah. Kalau kita gunakan yang jenis zip macam ni kan. Okay, sebelum kita nak pack ni sampai ke bawah tu, sebelum kita nak packkan dia, make sure zip ni semua tertutup rapi lah. Tertutup rapi. Dia tertutup rapi supaya dia nak menjaga zip ni lah untuk jangka hayat dia lebih lama lah. Okay, zip ni. Sebab kalau kita dah buka, dia longgar tau. Dia ni longgar macam ni. So kita tarik, dia dapat tarik jauh. Dapat tarik jauh. Okay. Dia dapat tarik jauh. Tapi tak bagus lah untuk zip ni bila kita nak tutup kan, tutup dia jadi tegang, terlalu ketat. So bila kita zipkan dia, bila kita zip dia setakat tu je. Dia setakat tu je yang boleh. Okay, ini sedikit tips lah. Saya pun bukan pakar pun, cuma kawan-kawan ajar macam tu lah. Okay. So ini hasil dia. Kalau hujan nanti saya update kalau hujan lah. Okay. Sekarang kami nak rehat dulu, nak solat. Okay. Kita nak rehat dulu. Tekak kering gila. Tadi panas teruk, ni dah mendung pula. Sekarang ni nak rehat. Nak kunyah-kunyah sikit. Mandi. Maghrib nanti baru ada makan malam. Okay. Stay tune guys, teruskan bersama kami. Alright guys, sekarang dah pukul 8 malam. Solat dah. Mandi pun dah fresh balik. Okay. So sekarang cuma nak menikmati alam je. Bulan hari ni bulan purnama punya. Korang tengok. Cuma tadi masa mendung tadi tak hujan, tak jadi hujan. Alhamdulillah lah. Cuma kita tak dapat nak pastikan lah setup macam ni. Kalau kena hujan, apa dia punya kesan kan. Hari ni boleh pula lupa bawa ubat nyamuk. Bekas dia bawa, ubat nyamuk tak bawa pula. Sebab kat sini yang hasil pengalaman lah, pengalaman kami kalau camping dekat area Punggai ni, agas dia saya tak boleh tahan. Saya dulu pernah kena sampai tahap pergi klinik, kena cucuk, tahan sampai MC, tak boleh kerja. Tapi ada orang okey lah kan? Tak pasti lah, tapi kalau nak compare nyamuk dengan agas, lagi elok nyamuk lah. Agas ni walaupun kecil-kecil, subhanallah, kalau kena selalu macam tu lah. Kalau area-area Punggai ni memang kena lah agas, lagi-lagi kat belah kaki. Ini pun dah kena dah sebenarnya ni, yang agas ni dah bengkak-bengkak dah kat kaki ni. Dia suka attack dekat belah-belah buku lali kan. Aduh. So guys, agak-agak korang rasa macam mana setup ni? Okey tak okey? Cuba komen kejap. Kalau siapa-siapa yang nak follow, boleh lah follow. Tapi kita orang cakap awal, ni bukan daripada idea kita orang sendiri tau, bukan. Kita orang cuma ada sikit improvise. Dan kita orang pun tengok dekat media sosial juga, ada video-video. Sebab kita orang nak boring lah kalau, yelah macam
setup yang sama je kan. So kita nak cuba kelainan sikit setup tu. Cuma kalau hujan kita tak boleh Tak pasti, bagi tahu tak lagi pasti. lah. Tadi nak hujan Tapi tak kalau tahu. fikir logiknya, mungkin di tepi-tepi mungkin. Kalau tak hujan, okay, nice. Tapi kalau untuk keselesaan, yes, memang selesa lah. Boleh tinggi satu lagi. Cuma korang kalau mana yang tinggi lampai nak keluar ikut tingkap ni susah sikit lah. Sebab bawah ni dia, yang belah tapak dia ni kan tinggi sebab tingkap. Lepas tu ni kena tunduk sikit lah. Tapi boleh buka pintu. Tapi kalau keluar tepi, okey. Pintu masih boleh buka. Tapi tadi CEO dia cakap ni tau, semalam pukul 4 pagi ribut yang orang kata apa yang dahsyat jugalah. Subuh. Okay guys, kita orang nak menikmati alam dulu, okay? Bersama menyatu dengan alam. Goodbye. Okay, sekarang kita nak buat persediaan untuk makan malam. Sebab yang si kecil ni dia cakap dah lapar. Lapar ke? Lapar. Nak makan apa? Makan tu. Ambil tunjuk. Apa tu? Mi. Lah, ini aja makan malam dia. Ni dia. Dia kata nak makan mi saja. So, bila anak dah makan mi, mak bapak dia pun kena follow jugalah. Benda yang sama juga. So, sekarang ni tengah masak air dulu. Apakah menu special malam ini? Maggi curry specialnya. Maggi curry hari ni. Dah lama tak makan masak Maggi. Maggi bela terus. Dah lama tak makan Maggi. Kita beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma amin. Jumpa makan kawan-kawan. Menu malam ni adalah Maggi curry pecah telur. Lama tak makan Maggi curry. Allah Akbar. Tapi yelah, mi segera ni kan memang sinonim dia akan rapat dengan kampus kan. Yelah, mudah-mudah. Tapi selalunya memang tak mengenyangkan pun. Sekejap je dia punya kenyang, betul tak? Panas. Wacu. Gemuk. Gemuk tak nampak tulang ah. Nampak lagi. Gemuk macam siapa? Macam dede. Oh, baik. Jauh. Sampai mungkin. Di tengah ada merah. Yang ke pandang sana kan. Basah. Ketam lah. Ni lagi. Cermin mata sendiri. Memang bukan pasarnya. Cantik ya kali ini. 211. Okay guys, dah pukul 11 malam, mata pun dah ngantuk. So apa lagi, kita tutup lampu dulu. Allahu Akbar. Alright. So malam ni kita nak tidur dulu. Jumpa besok pagi. Okay, besok pagi kita nak ngopi-ngopi. Terus sekarang kita tidur dulu. Okay, good night guys.
Alright, morning, good morning. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat-sahabat sekalian. Okay, sekarang dah pagi, pukul 8 lebih kot. Pukul 8 lebih sini, tak tengok jam lah. Terus sekarang ni saya nak buat kopi sekejap. Masak air dulu. Kita nak ngopi-ngopi dulu waktu pagi. Mana cerik on. Okay, kita buat kopi dulu lah. Right. Okay guys, so kita nak mengopi dulu. So saya gunakan bin daripada ni Sumatra Blend Sumatra Blend daripada Seoul. Mana yang tahu memang saya selalu pakai bin daripada Seoul ni lah. Sedap bau. So hari ni saya nak buat pour over je. Malah nak gerang-gerang. Kejap ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hari nak buat dirty latte je lah. Dirty latte saja. Pagi-pagi tepi pantai, kena pula kopi yang kita brew sendiri. Allah, nikmat. So sekarang ni kita pakai panah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya memang saya slow down kan sikit lah tuan. Oh, bau dia guys. Saya suka lah. Memang saya betul-betul suka bau kopi ni tau. Tapi saya bukanlah coffee lover sangat pun. Cuma saya memang kalau bau kopi macam steam sikit bau. Lumayan sedap dia. So selalunya saya bila dah tuang dia sampai macam dia mengembang tu saya biar dulu. Biar dulu dalam masa berapa second macam tu lah. Terus nanti saya tuang balik. Nah, macam dia dah stop dripping macam ni, okay, saya akan tuang lagi. So sekarang kita letak susu. Susu segar fresh milk lah. Semestinya daripada Farm Fresh. So dirty latte pakai apa, susu sejuk je lah. Masukkan saja. Masuk saja. Bismillah. Rasa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Allah. Tarik sikit. Alhamdulillah. Nikmat guys. Pagi-pagi layan alam sambil minum kopi. Nikmat mana lagi yang harus kita dustakan guys. Alhamdulillah. Allah Akbar. Oh iya, hari ini 12 Mei kan. Sebenarnya besok birthday saya. Orang tak nak wish untuk saya ke? 13 Mei. Okeylah, sebenarnya birthday saya besok. 5 orang yang komen tepat umur saya pada tahun ni, saya nak bagi dia mystery gift. 5 orang yang terawal lah. 5 orang yang terawal, sampai dapat teka umur saya dengan tepat, saya akan bagi dia mystery gift. So komen laju-laju. Lari sini. Sini. Lain tak ada guys kalau kat sini budak-budak ni. Ini je lah. Mandi berapa kali mandi dah.
Cantik. Okay, jom kita makan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin Allahumma amin. Adik, ha? Apa gigit sikit-sikit? Makan. Tak nak makan? Jangan. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Mendungnya sempat ni. Okey lah guys, kita nak cepat habiskan makan, lepas tu kita nak terus kemas, nak balik. Rasanya tak jadi aku nak balik lewat-lewat petang, sebab sekarang tengah mendung ni, nampak gaya macam akan gugurnya hujan. Jadi apa-apa pun macam biasa, jangan lupa subscribe, share, like video ni, okey, untuk tontonan anda pada masa akan datang. Kami mohon maaf kalau ada salah silap. Yang jahat, yang buruk datangnya daripada kami, yang baiknya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi see you in the next video guys. Bye bye. Tak sempat, dah hujan. Dah tak sempat kemas. Hujan. Tengok dia boleh tahan ke tak ni. Hujan guys. Tak sempat. Tak apalah. Tunggu je lah sampai hujan berhenti. Goodbye everyone. Satu, dua, tiga. Lagi sekali betul-betul. Satu, dua, tiga. Salah. Nampak sini. Nampak atas ni. Atas kamera. Okay, satu, dua, tiga. Lompat sini. Satu, dua, tiga. Sini ni, macam ni. Ni lompat. Sap, pergi sana. Nanti habis cakap satu, dua, tiga. Ni. Saya suang pula dah. Kami mohon maaf kalau ada salah silap. Yang baik datang daripada kami, yang jahat, yang buruk datangnya daripada kami. Do, ba do, ba do, ba do.